sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan tentang tekanan sosial dalam kalangan pelajar. Ramai pelajar menghadapi tekanan untuk menjadi sempurna dalam segi pelajaran, penampilan dan media sosial. Han, kau siap lagi ke? Belum, saya susah nak faham. Kami semua dah siap. Nanti kalau makan rendah malu. Tekanan daripada rakan sebaya boleh menyebabkan pelajar hilang keyakinan diri. Semua orang nampak happy. Saya aja feeling left out. Sosial media sering membuat pelajar membandingkan diri dengan orang lain. Kau okey tak? Saya naklah. Pelajaran saya sangat perlu. Jika tidak dikawal, tekanan sosial boleh menjejaskan kesihatan mental dan emosi pelajar. Kita tak patut tekan kawan sendiri. Tak semua yang kita nampak di media sosial itu realiti. Sebaliknya, kita haruslah saling mendukung dan menghormati antara satu sama lain. Jadilah diri sendiri, jangan ikut orang lain.